Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Saya Dr. Azman bin Rahmat, Ketua Jabatan Pesuratan Melayu IPG Kampus Bahasa Melayu. Bersua kita di alam maya dalam webinar Bahasa dan Kepimpinan Anjuran Jabatan Kepimpinan dan Pengurusan Bahasa dengan tajuk Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Baiklah, untuk mengupas tajuk ini, 3 gerak kerja utama yang akan saya utarakan. Yang pertama berkaitan maksud pemimpin dan maksud ungkapan Melayu serta konsep yang saya akan bawakan pemimpin dalam ungkapan Melayu. Manakala gerak kerja kedua, saya akan terangkan apakah fungsi, peranan dan pemilihan diksi dalam pemimpin dan ungkapan Melayu. Dan yang terakhir, gerak kerja yang ketiga, saya akan membuat satu rumusan dalam huraian pemimpin dalam ungkapan Melayu. Baiklah, marilah kita sama-sama untuk mendengar tentang maksud pemimpin. Maksud pemimpin ialah individu yang memegang tanggungjawab untuk memandu, membimbing dan mempengaruhi orang lain ke arah mencapai matlamat bersama secara berkesan dan beretika. Dari segi bahasa, perkataan pemimpin berasal daripada kata dasar pimpin yang membawa maksud menuntun, membimbing atau menunjukkan jalan. Maka pemimpin ialah orang yang menuntun dan menunjukkan arah kepada orang lain. Dari segi istilah, pemimpin ialah seseorang yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan kelompok atau organisasi, sama ada dalam masyarakat, politik, pendidikan atau agama. Pemimpin mesti mempunyai visi, nilai moral, kebijaksanaan dan kemampuan membuat keputusan yang adil. Dalam konteks budaya Melayu, pemimpin dianggap bayangan kepada rakyat. Jika pemimpin itu baik, maka baiklah rakyatnya. Secara ringkas, pemimpin ialah tunjang dan teladan dalam sesebuah masyarakat. Bukan sekadar jawatan, tetapi amanah untuk membimbing dengan budi, akal dan kasih terhadap rakyat. Ungkapan Melayu pula membawa maksud susunan kata atau peribahasa yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menyampaikan maksud, nasihat, pandangan hidup, nilai moral dan ajaran secara kiasan atau simbolik. Maksud umum ungkapan Melayu merangkumi pelbagai bentuk bahasa indah seperti yang ada dalam peribahasa, pepatah, bidalan, simpulan bahasa, perumpamaan dan kata hikmat. Ungkapan Melayu ini mencerminkan kebijaksanaan orang Melayu lama dalam menyampaikan pengajaran secara halus dan berlapik. Ciri-ciri utama ungkapan Melayu. Yang pertama, menggunakan bahasa kiasan atau perlembangan. Yang kedua, mestilah mengandungi nilai moral, nasihat dan falsafah hidup. Dan yang ketiga, bersifat ringkas, padat dan mudah diingati. Contoh ungkapan Melayu: Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah, menekankan pentingnya keadilan dalam kepimpinan. Seperti aur dengan tebing, melambangkan semangat tolong-menolong dan kerjasama. Yang ketiga, melentur buluh, biarlah dari rebungnya,
menggambarkan pentingnya didikan sejak kecil. Ungkapan Melayu ialah warisan bahasa yang menggambarkan pemikiran, nilai dan pandangan hidup masyarakat Melayu. Digunakan bukan sahaja sebagai hiasan bahasa, tetapi sebagai panduan moral dan sosial dalam kehidupan seharian. Kita lihat dalam konteks pemimpin dalam ungkapan Melayu. Konsep pemimpin dalam ungkapan Melayu mestilah ada dalam beberapa perkara berikut. Dalam tradisi Melayu, konsep pemimpin sering digambarkan melalui ungkapan, peribahasa, pepatah yang mencerminkan nilai berteraskan amanah, teras kebijaksanaan dan teras keadilan. Kepimpinan bukan sekadar kuasa, tetapi bertanggungjawab terhadap rakyat, masyarakat atau organisasi yang dipimpinnya. Kita lihat pemimpin sebagai teladan kepada rakyat. Pemimpin Melayu dilihat sebagai contoh dan cerminan kepada rakyatnya. Seorang pemimpin mesti berakhlak mulia kerana perilakunya akan diikuti oleh masyarakat. Ungkapan yang berbunyi, bapa borek, anak rintik, menggambarkan pengaruh besar pemimpin terhadap pengikutnya. Seorang ketua kampung yang bersikap adil dan jujur akan membentuk masyarakat yang aman dan saling mempercayai. Itu contoh situasi yang saya bawakan. Yang kedua, pemimpin mesti bersifat adil dan amanah. Dalam budaya Melayu, keadilan dianggap teras atau tunjang kepada kepimpinan. Pemimpin yang adil menjaga kebajikan semua pihak tanpa pilih kasih. Ungkapan raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah, merupakan satu ungkapan yang terkait rapat dalam pemimpin Melayu. Sultan yang memerintah dengan adil, dengan menolak penindasan, akan dihormati oleh rakyatnya serta dikenang sepanjang zaman. Seterusnya, pemimpin perlu berfikiran bijaksana, berpandangan jauh. Pemimpin Melayu dihargai kerana kebijaksanaan dalam membuat keputusan demi kesejahteraan rakyat. Ungkapan seperti padi, makin berisi, makin tunduk, menasihati pemimpin agar sentiasa merendah diri walaupun berilmu dan berkuasa. Pemimpin organisasi yang mendengar pandangan orang bawahannya dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan diterima rakyat. Rumusannya, konsep pemimpin dalam ungkapan Melayu menekankan bahawa pemimpin sejati ialah orang yang berakhlak, adil dan bijaksana. Nilai-nilai ini menjadi panduan kepada semua lapisan masyarakat agar kepimpinan sentiasa membawa manfaat kepada rakyat dan negara. Baiklah, kita bergerak kepada gerak kerja saya kedua. Saya akan menerangkan tentang apakah fungsi ungkapan Melayu untuk memimpin pada zaman dahulu. Sudah tentunya sebagai panduan dan pedoman kepimpinan. Ungkapan Melayu berfungsi sebagai panduan moral dan etika kepimpinan kepada raja, pembesar atau ketua masyarakat dan menjadi rujukan untuk membuat keputusan dan membentuk peribadi pemimpin yang berakhlak. Ungkapan raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah mengajar pemimpin supaya adil dan bertanggungjawab terhadap rakyat. Begitu juga dengan ungkapan seperti padi, makin berisi, makin tunduk, menasihati pemimpin agar bersikap rendah diri walaupun berilmu dan berkuasa. Yang kedua, apakah fungsi ungkapan Melayu ini pada zaman dahulu? Sudah tentunya sebagai alat didikan dan nasihat
kepada pemimpin. Masyarakat dahulu menggunakan ungkapan sebagai alat mendidik pemimpin muda seperti putera raja atau bakal ketua untuk memahami tanggungjawab dan batas kuasa mereka. Kita lihat contoh ungkapan yang cantik ini, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mengingatkan pemimpin agar bersama rakyat dalam susah dan senang. Begitu juga dengan ungkapan sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Menasihati pemimpin supaya berani memperbaiki kesilapan dan kembali ke jalan yang benar. Fungsi yang ketiga sebagai cerminan nilai dan falsafah pemerintahan Melayu. Ungkapan Melayu mencerminkan nilai budaya, kepercayaan dan falsafah politik tradisional Melayu yang berasaskan keseimbangan kuasa dan tanggungjawab, juga mengekalkan hubungan harmoni antara rakyat dan raja. Contoh ungkapannya, bagai aur dengan tebing, melambangkan kerjasama erat antara pemimpin dan rakyat. Yang kurik kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah itu bahasa, menggambarkan bahawa pemimpin dihargai bukan kerana darjat, tetapi kerana budi dan tutur kata yang baik. Kesimpulannya, pada zaman dahulu, ungkapan Melayu penting dan memainkan peranan yang sangat penting sebagai alat pendidikan moral, panduan pemerintahan dan cerminan nilai kepimpinan. Berteraskan apa? Berteraskan budi pekerti dan keadilan yang membentuk pemimpin Melayu yang berjiwa rakyat, beretika dan dihormati oleh masyarakat. Seterusnya saya akan menjelaskan mengapa ungkapan Melayu masih relevan pada masa kini. Ada beberapa perkara yang kita dapat lihat di sini. Yang pertama, mengapa masih relevan? Kerana mengandungi nilai kepimpinan yang universal dan kekal sepanjang zaman. Ungkapan Melayu syarat dengan nilai keadilan, amanah, kebijaksanaan dan kerendahan hati yang tetap sesuai diamalkan dalam kepimpinan moden. Walaupun bentuk pemerintahan berubah, prinsip kepimpinan yang berasaskan budi tetap menjadi tunjang kepercayaan rakyat. Saya ulang semula, raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Ungkapan ini masih kekal relevan untuk menilai pemimpin masa kini. Adil dihormati, zalim ditolak. Tenas Effendi dalam karyanya Tunjuk Ajaran Melayu menulis, pemimpin yang baik ibarat pelita di tengah gelita, menerangi bukan untuk dirinya tetapi untuk orang di sekelilingnya. Petikan ini menggambarkan bahawa kepimpinan Melayu yang berasaskan nilai luhur tetap diperlukan dalam zaman moden. Yang kedua, mengapa ungkapan Melayu ini masih kekal relevan hingga kini untuk dijadikan panduan moral dan etika dalam kepimpinan moden. Ungkapan Melayu masih berfungsi sebagai alat mendidik moral dan etika kepimpinan dalam dunia moden yang syarat dengan cabaran seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa dan lain lagi. Ini menjadikan panduan kepada pemimpin agar mengekalkan integriti dan kepercayaan rakyat. Kita lihat beberapa contoh ungkapan Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ungkapan ini memberi satu pengajaran mengenai pemimpin masa kini agar berkongsi tanggungjawab dan bekerjasama dengan pasukan. Tenas Effendi dalam Tunjuk Ajaran Melayu mengatakan bahawa pemimpin itu tempat bertanya, tempat bersandar, tempat mengadu. Jika pemimpin goyah, rakyat pun rebah. Hal ini menunjukkan bahawa nilai kepimpinan beramanah yang digariskan dalam ungkapan Melayu kekal relevan dalam membentuk organisasi atau negara moden yang stabil.
Yang ketiga, mencerminkan identiti dan kearifan tempatan bangsa Melayu. Ungkapan Melayu ialah warisan budaya yang mencerminkan jati diri dan kearifan tempatan bangsa Melayu. Dalam arus globalisasi, penghayatan terhadap ungkapan ini amat penting agar pemimpin tidak kehilangan nilai tempatan yang menjadi akar budaya bangsa. Contohnya, ungkapan ini bagai aur dengan tebing, melambangkan hubungan saling membantu antara pemimpin dan rakyat. Nilai kerjasama ini masih menjadi teras keharmonian sosial di Malaysia. Kita lihat apa kata Pak Tenas Effendi, pemimpin yang bijaksana tidak memisahkan diri daripada rakyat. Ibarat akar dengan tanah, saling memberi kehidupan. Ungkapan ini memperkukuhkan hakikat bahawa pemimpin Melayu harus berpaksikan semangat kebersamaan dan kemanusiaan. Kesimpulannya, ungkapan Melayu masih relevan hingga kini kerana mengandungi nilai kepimpinan sejagat, menjadi panduan moral dan etika serta mencerminkan identiti bangsa yang luhur. Seperti yang ditegaskan oleh Tenas Effendi, falsafah kepimpinan Melayu tidak pernah lapuk, malah menjadi panduan abadi dalam memimpin, dalam membentuk pemimpin yang berjiwa rakyat, beradab dan berintegriti. Baiklah, kita akan lihat keindahan diksi dalam ungkapan Melayu tentang pemimpin. Ini adalah satu perkara yang sangat cantik untuk dikaji. Kita lihat yang pertama, penggunaan bahasa kiasan yang lembut dan berlapik. Orang Melayu menggunakan diksi kiasan dan perlambangan untuk menyampaikan nasihat kepada pemimpin dengan gaya cara yang sopan, tidak menyinggung perasaan. Bahasa kiasan ini melambangkan kebijaksanaan orang Melayu dalam berbahasa dan berfikir. Contohnya, kita lihat, seperti padi makin berisi, makin tunduk. Diksi padi menggambarkan pemimpin atau orang berilmu. Tunduk ialah lambang rendah diri. Keindahannya terletak pada nasihat yang lembut tetapi mendalam. Pemimpin sejati mesti merendah diri walaupun berkuasa. Okey, kita dapat lihat perkara yang sama ditulis oleh Pak Tenas Effendi dalam Tunjuk Ajar Melayu, mengatakan pemimpin ibarat mentari, menyinari bumi tanpa memilih tempat jatuh cahayanya. Saya ulang semula ya. Pemimpin ibarat matahari, menyinari bumi tanpa memilih tempat jatuh cahayanya. Diksi matahari di sini ialah kiasan indah bagi pemimpin yang memberi manfaat kepada semua tanpa pilih kasih. Bahasa kiasan ini penuh kelembutan dan mengandungi makna moral yang tinggi. Yang kedua, diksi yang bersifat simbolik dan bernilai estetik. Ungkapan Melayu menggunakan simbol alam seperti air, aur, tebing, pelita, bahtera dan sebagainya untuk melambangkan fungsi dan sifat pemimpin. Pemilihan kata ini memperlihatkan keindahan bahasa yang berpaksikan pengalaman hidup dan pemerintahan masyarakat Melayu terhadap alam sekitar. Saya ulang, dan berpaksikan pengalaman hidup dan pemerhatian masyarakat Melayu terhadap alam sekitar. Contoh ungkapan bagai nahoda mengemudi bahtera. Kita lihat pemilihan diksi nahoda melambangkan pemimpin. Bahtera melambangkan apa? Melambangkan negara atau kumpulan yang dipimpinnya. Ungkapan ini memancarkan maksud atau keindahan yang simbolik. Pemimpin mesti pandai mengemudi bahtera agar bahtera tidak karam.
Okey, seperti yang ditulis oleh Pak Tenas Effendi dalam Tunjuk Ajar Melayu, Kepimpinan dan Pemerintahan. Pemimpin itu laksana pelita di tengah gelita, menerangi jalan bukan untuk dirinya tetapi untuk orang di sekelilingnya. Pemilihan diksi pelita dan gelita melambangkan budi dan tanggungjawab moral. Bahasa ini indah, bernada puisi dan memberi gambaran spiritual tentang peranan pemimpin. Kita lihat peranan diksi yang ketiga, iaitu diksi bernada hikmah, santun dan berbudi bahasa. Ungkapan Melayu dipilih dengan nada penuh hikmah dan kesantunan, sesuai dengan budaya Melayu yang menghormati adab ketika menegur atau menasihati pemimpin. Keindahannya terletak pada keseimbangan antara teguran dan rasa hormat. Saya ulangi balik ungkapan yang setelah sebut pada awal tadi. Raja adil, raja disembah; raja zalim, raja disanggah. Diksi adil dan zalim menggambarkan nilai moral. Disembah dan disanggah menunjukkan keseimbangan antara ketaatan dan keberanian rakyat. Kita dapat lihat apa yang ditulis oleh Pak Tenas, pemimpin yang tinggi budi, rendah hati, yang luas ilmu, sabar memberi dan banyak pengalaman tentang menilai. Diksi berulang seperti tinggi budi, rendah hati, luas ilmu, sabar memberi, mencipta irama lembut dan harmoni, menyerlahkan keindahan bahasa Melayu yang syarat dengan nilai hikmah dan kesantunan. Yang keempat, ritma dan irama bahasa yang seimbang. Keindahan diksi dalam ungkapan Melayu juga terletak pada irama dan keseimbangan struktur ayatnya. Pengulangan dan pertentangan makna dalam struktur yang simetri menjadikan ungkapan itu mudah diingati dan berkesan. Contohnya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Struktur berulang berat ringan, dipikul dijinjing, memberi ritma dan keseimbangan bunyi yang indah, menggambarkan perpaduan antara pemimpin dan rakyat. Pak Tenas juga ada memberikan contoh pemimpin yang berilmu tidak sombong pada yang bodoh. Pemimpin yang berharta tidak tamak pada yang miskin. Saya ulang semula, pemimpin yang berilmu tidak sombong pada yang bodoh. Pemimpin yang berharta tidak tamak pada yang miskin. Diksi berulang dan berirama ini menimbulkan keindahan bunyi serta memperkukuhkan nilai moral yang ingin disampaikan. Kesimpulannya, keindahan diksi dalam ungkapan Melayu tentang pemimpin terletak pada kelembutan kiasan, kekuatan simbol, kesantunan hikmah dan keindahan irama bahasanya. Seperti yang telah ditegaskan dan pernah ditulis oleh Tenas Effendi, bahasa yang indah bukan sekadar hiasan tetapi cerminan akal budi dan maruah bangsa. Ungkapan tentang pemimpin bukan hanya panduan moral tetapi juga lambang kehalusan seni berbahasa, pemikiran tinggi masyarakat Melayu. Baiklah, sekarang saya akan berikan rumusan tentang konsep pemimpin dalam ungkapan Melayu. Dalam warisan bahasa dan budaya Melayu, pemimpin digambarkan sebagai lambang kebijaksanaan, keadilan dan budi pekerti tinggi. Ungkapan-ungkapan bahasa Melayu ataupun ungkapan-ungkapan Melayu yang diwariskan turun-temurun bukan sekadar indah dari segi bahasa
tetapi syarat dengan falsafah kepimpinan berteraskan akal budi dan tanggungjawab terhadap rakyat. Pemimpin dalam konteks Melayu tidak diukur melalui pangkat atau kekuasaan semata-mata, tetapi melalui kemampuan memimpin dengan hati, adab dan amanah. Seperti peribahasa raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Masyarakat Melayu menegaskan bahawa kepimpinan mesti berasaskan keadilan, kesejahteraan, bukan kezaliman dan kerakusan kuasa. Perkara yang sama juga ditulis dalam gagasan Tenas Effendi. Pemimpin itu ibarat pelita di tengah gelita, menerangi jalan bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain di sekelilingnya. Ungkapan ini menggambarkan bahawa pemimpin sejati ialah pemimpin yang mengorbankan kepentingan diri demi kesejahteraan rakyat, seperti pelita yang membakar diri untuk memberi cahaya kepada orang lain. Selain itu, keindahan ungkapan Melayu seperti padi makin berisi makin tunduk memperlihatkan bahawa kerendahan hati dan kebijaksanaan merupakan lambang kepimpinan sejati. Pak Tenas juga ada menulis, pemimpin yang tinggi budi, rendah hati, yang luas ilmu, sabar memberi. Ungkapan ini menunjukkan bahawa pemimpin Melayu sejati menuntut keseimbangan antara ilmu, akhlak dan kesantunan, bukan keangkuhan dan kekerasan. Secara keseluruhannya, konsep pemimpin dalam ungkapan Melayu menonjolkan keindahan bahasa dan kehalusan jiwa bangsa Melayu yang menjadikan budi, akal dan amanah sebagai teras kepimpinan. Pemimpin Melayu yang ideal ialah mereka yang adil, berhemah, berilmu, beradab dan berjiwa rakyat serta menyantuni rakyat sebagaimana yang telah diungkapkan dengan indah dan penuh makna dalam karya Tenas Effendi serta peribahasa yang diwarisi sejak zaman berzaman. Kesimpulannya, ungkapan Melayu tentang pemimpin menegaskan bahawa kepimpinan sejati bukan soal kuasa tetapi soal budi dan amanah, seperti yang diungkapkan oleh Tenas Effendi. Pemimpin yang benar ialah cahaya yang menerangi, bukan api yang membakar. Inilah keindahan, kebijaksanaan kepimpinan Melayu yang kekal relevan sepanjang zaman. Baiklah, itulah sahaja penerangan ataupun huraian kupasan pemimpin dalam ungkapan Melayu. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak IAB, Jabatan Kepimpinan dan Pengurusan Bahasa, yang sudi mengundang saya untuk membicarakan tajuk ini. Terima kasih.